أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum fi barnamij Rizqul Kalam. Alhamdulillah. Bagaimana puasa kita hari ini? Semoga kita terus kuat melalui fasa-fasa yang seterusnya di dalam bulan Ramadan. Hari ini wanita dan Ramadan, ibadah yang mungkin tak kelihatan tetapi besar di sisi Allah. Yang pertama, puasa dengan iman dan ihtisab. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman dan mengharap pahala, diampunkan dosa-dosanya. Sebagai wanita, jangan rasa kecil hati jika hanya mampu puasa tanpa banyak amalan tambahan. Jika niat tu lurus kerana Allah, insya-Allah besarnya nilai di sisi Allah. Yang kedua, qiyamul lail dan tarawih. Sebagaimana Nabi SAW yaqul, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Salat tarawih di rumah lebih afdal bagi kebanyakan wanita. Sebab itu wanita boleh solat tarawih di rumah, bangun tahajud walaupun 2 rakaat di rumah, dan bangun sahur sambil berzikir. Kadang-kadang ibu bangun sahur bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk anak dan suami. Itu juga satu ibadah besar nilainya di sisi Allah. Yang ketiga, sedekah dan memberi makan orang berbuka. Sebagaimana sabda Nabi, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri." Yang bermaksud wanita yang memasak untuk keluarga dengan niat ibadah, pahala seperti orang yang berpuasa. Sebab itu dapur seorang wanita mukminah di Ramadan boleh menjadi ladang pahala buatnya. Yang keempat, wanita dalam haid, jangan rasa terpinggir. Wanita haid tidak boleh solat dan puasa, tetapi masih boleh berzikir, selawat, berdoa, bersedekah, mendengar tazkirah, baca tafsir Al-Quran dan mentadabburnya. Sebab itu dari umum, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat kita. Jangan rasa Allah menjauhkan dari kita, menjauhkan kita semua. Itu fitrah yang Allah sendiri tetapkan kepada wanita-wanita dalam keadaan haid, nifas dan sebagainya. Cuba kita lihat kepada kisah wanita sahabiat di bulan Ramadan. Bagaimana diceritakan wanita Ansar terkenal dengan kesungguhan mereka dalam agama. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahawa wanita Ansar tidak malu bertanya tentang agama, termasuk hukum haid dan puasa. Mereka bukan hanya menjaga rumah, lihatlah mereka, tetapi mereka tetap menjaga iman. Itu pesanan khas buat semua wanita di luar sana di bulan Ramadan. Jangan banding ibadah kita dengan orang lain. Yang kedua, jangan kecewa jika kita tidak mampu ke masjid setiap malam. Yang ketiga, jangan rasa kerja rumah itu dunia semata-mata. Niatkannya kerana Allah. Dan yang terakhir, jaga lisan
ya, kerana dosa lisan, dosa lidah boleh menghapus pahala puasa. Sebagaimana untuk penutup kita pada hari ini, wahai wanita, mungkin namamu tidak disebut di mimbar, tapi namamu mungkin disebut di langit. Ramadan bukan tentang siapa paling banyak amalan, tetapi siapa yang paling ikhlas. Wallahu a'lam.